So ada yang tanya Su, essential apa yang bagus untuk kurangkan rasa anxious. So sebenarnya essential oil ni dia banyak tau korang. Dia depends kepada korang juga, sama ada korang prefer bau-bau yang fresh, bau-bau yang citrus ataupun bau-bau yang more to kayu-kayuan. So nak share 3 essential oil yang Su selalu guna kalau misalnya rasa anxious ataupun ada palpitation ke, korang boleh gunakan this essential oil. Yang pertama adalah essential oil pine. Essential oil pine ni dia bau-bau fresh tau, bau green, bau pokok-pokok. Sangat best untuk korang yang rasa anxious untuk lebih calming. The next one kita ada essential oil YL Heaven. Essential oil YL Heaven ni pun suka sangat sebab bau dia ada bau-bau vanilla, bau-bau lime sikit. Yang ni best kalau korang mungkin yang selalu rasa tak tenang, rasa stres, korang gunalah YL Heaven. Sangat-sangat best, sangat-sangat bagus. Yang ni version roll on. Kita ada juga yang botol yang macam biasa, yang macam ni 15 ml. So the next one, the last one, kita ada essential oil Velo. Essential oil Velo ni pun bagus juga untuk you guys yang selalu rasa anxious, nak rasa tenang, nak rasa more grounded, pakailah essential oil Velo. So 3 essential oil ni you guys boleh gunakan lah. So kalau korang yang berminat nak tahu lebih lanjut, korang boleh DM Su ataupun isi form dekat beg biru.